selalu bila momen seperti ini akan ada ucapan yang sudah dirangka, disiapkan. Tetapi apabila saya masuk ke sana kehakiman, pada pagi tadi saya buat keputusan untuk tidak menyiapkan apa-apa kerana saya ingat detik-detik di Mahkamah Tinggi di mana keyakinan akhirnya menghancurkan diri, physical, mental. When I entered, I was prepared for any outcomes and any consequences despite knowing that I'm in the right. Perjalanan 5 tahun yang lepas memang penuh dengan rintangan dan cabarannya. Kalau saya nak ungkap satu persatu, sangat panjang. 5 years was hell. Kerana ada pihak cuba untuk mencalar integriti saya, and I care a lot more about my integrity than my own life. Ibu, ayah masuk keluar di soal siasat. Saya sebagai anak rasa begitu salah kerana tekanan sampai ibu menghidap penyakit kanser lagi sekali, relapse. Pelbagai tawaran yang saya terima, saya terpaksa tolak. Jalan mudah ditolak untuk membersihkan nama di mahkamah. Kerana akhirnya mahkamah itulah merupakan benteng terakhir bagi rakyat yang disalahi dan dikhianati. Sebab itu kemenangan pada hari ini mengingatkan saya mengapa saya memilih jalan untuk mengabdikan diri kepada perjuangan untuk memajukan Malaysia. I mean, I really do sincerely love this country more than my own life. And I'll do whatever it takes to make this country a great country. Dan untuk Malaysia jadi negara yang maju, institusi kehakiman dan yang lain perlu bebas, kuat, kukuh. Dan perlu ada kepimpinan yang betul-betul prihatin kepada nasib rakyat untuk bangunkan negara. Sejujurnya saya berharap bahawa apa yang saya lalui tidak akan mana-mana musuh politik saya lalui juga. I do not wish this on even the worst of my enemies, and I hold no grudges whatsoever in moving forward. Saya perlu ucapkan terima kasih kepada Barisan Peguam. Saya rasa Datuk Hisham and the team is here. Datuk Yusof dia malu sedikit dengan media kerana sentiasa bersama, tapi lebih penting kerana percaya kepada saya. I think that's more important. Dia bukan setakat untuk memenang kes di mahkamah, tetapi daripada awal untuk percaya bahawa saya berada di pihak yang benar. Tadi Datuk Hisham pun dah ucapkan terima kasih kepada Barisan Peguam di peringkat Mahkamah Tinggi, Sir Gobin, and the team, Datuk Amiga dan yang lain. Saya tidak boleh lupakan ibu, ayah, kakak, abang saya yang paling setia bersama. Dan kadang-kadang saya lebih risau tentang reaksi mereka daripada nasib saya sendiri. I mean, they are my parents and obviously because of that they are my life. Sahabat-sahabat daripada pelbagai parti, rakan-rakan bas yang turut datang walaupun kita baru berkenalan, tapi bila sudah berkongsikan air mata tu, it means a lot lah. Terima kasih kerana anjurkan banyak bacaan Yasin walaupun tidak disuruh. Kadang-kadang saya pun tidak tahu. Saya terhutang budi.